Hai, Assalamualaikum. Good morning dunia. It's me Nadira. Sabar ya. Okay, it's me Nadira and welcome to my YouTube channel. This video gonna be my introduction video, a bit about myself, and maybe I will share some tips, not tips, my starter tools, how I start my YouTube. Video ni maybe akan boring, but bear with me. Aku suka bercakap Aku suka bercakap. So kau dengar je apa aku nak cakap. Aku nak membebel. Okay, dalam video ni korang akan jumpa about my lifestyle, vlog, travel, food, horror, maybe sikit-sikit. Kalau ada pengalaman yang rasa nak share, saya akan share. Kalau boleh share, saya share. Apa je? Teknologi? No. Takut. Macam korang nampak dekat title, why now? Okay, just for fun guys. Simple kan jawapan aku? Just for fun. Dia macam ada masa lapang tu. Kenapa sebelum ni kau tak ada masa lapang ke no? Tak tahulah. Masa lapang yang ada sekarang ni a bit panjang. So, aku suka berborak, aku suka membebel. Walaupun aku bercakap dengan kamera, dengan phone je kan. So, macam asalkan aku dapat membebel no. So, why not aku menggunakan kelebihan aku. Kelebihan ke? Minat aku yang suka bercakap ni untuk aku buat YouTube. Just for fun, tak ada target untuk jadi influencer. Takutnya jadi influencer. And then tak ada plan nak ke arah best YouTuber, macam tu tak ada. InsyaAllah kalau ada rezeki I will go to that part. But for now I just do this YouTube just for fun guys. Sebabnya aku ni selain daripada aku suka bercakap, aku suka merakam dan ambil gambar. Okay, tapi sebelum ni aku ambil gambar dan buat video dan dia terperap dekat dalam my pen drive. Kan, lepas tu bila masanya kau nak tengok? Kan, so why not? Kau dah rakam video cantik-cantik, you have a good memories. Kau pergi travel, kau pergi keluar hangout dengan kawan-kawan, family occasion kan. Kau ada nice video, nice memories. Kenapa kau nak simpan je? Why not kau rajinkan diri sikit. Dia macam bercakap dengan diri sendiri kan. Why not kau rajinkan diri kau sikit. Walaupun aku tahu kau ni tak suka edit video. Aku suka rakam tapi tak suka edit. Why not kau rajinkan diri kau edit video tu cantik-cantik, susun kemas-kemas kan. One part from one part dan apa semua. And then kau upload dekat YouTube. Ada rezeki kau akan dapat side income daripada sini. Kalau tak pun, it's just for your memories. Bila kau bosan-bosan, bila kau rindu one of your family members, kau rindu kawan-kawan kau boleh tengok balik no? And even, kau boleh, instead of kau share video yang 1, 2, 3 GB tu dekat orang, why not kau upload dekat YouTube ni, and then kau share the link. So, diorang boleh tengok kat mana-mana, bila-bila masa dia orang suka. So, semua orang dapat tengok benda tu and the video dah nice. Dia dah proper editing. So orang tengok pun bestnya that moment, from that moment macam tu kan. So that's the thing. So why not kan? Aku suka bercakap, aku suka merakam. So why not aku buat je lah YouTube. Just for fun je lah. Suka-suka je. Benda suka-suka je nya. Konsisten tak konsisten tu maaf cakap. Doakan saya guys. Doakan saya istiqomah. Dan macam aku cakap tadi lah, rekod rajin, editnya tidak. Dia macam memerlukan kesabaran yang sangat tinggi ya untuk edit. And then okay, as a beginner, okay, I share siapa-siapa yang belum start buat YouTube atau ada niat nak buat YouTube macam saya. Okay, my starting tools tak banyak punya. Tak banyak. Kau buat, okay, kau nak tunggu ada kamera, kau nak tunggu kau ada proper laptop, kau nak tunggu kau mahir Premiere Pro, kau nak tunggu kau mahir editing. Sampai bila kau takkan start? Itu apa yang aku belajar. Selama ni pun aku macam tu juga. Aku macam alah tak ada kamera proper lah nak record video, nanti video tak cantik. Kau guna apa yang ada je nya. Kualiti apa kau hadap kau buat je. Kau buat je.
Dia macam, okay, sekarang kau start guna phone. Macam aku lah, aku start guna phone. Maaf lah, kadang-kadang aku guna kau aku, kadang-kadang Ayu, kadang-kadang Nat. Maafkan saya. Macam for now, I'm using my phone only for recording. Kenapa guna phone? Itu je yang aku ada. Kau guna je, macam nanti kalau insyaAllah kau lama dekat dalam bidang YouTube ni, kau akan nampak ada improvement tau. Kau guna YouTube, kualiti macam ni. Lepas tu kau tukar pada kamera, kualiti macam ni. Kualiti macam tu. Lama-lama kau punya video tu, dia punya kualiti makin nice. So kau nampak diri kau membangun daripada situ. Kau start slow. So macam kau start je dengan apa yang kau ada. Okay, macam sekarang Nat record video just guna my phone. Okay, my phone biasa je, Android, bukan iPhone. Saya pengguna Android, maafkan saya. saya bukan pengguna iPhone. Handphone pun handphone Android lama, Samsung S20 FE. Ada S ke? Not sure. But Samsung 20S FE tu for now okay lah. Tak ada mikrofon pun sekarang ni. Saya tak ada beli proper mic. Tak ada beli proper mic pun. Dia macam ni je lah. Korang akan nampak saya terjerit macam ni kan. Maafkan kalau ada gangguan-gangguan bunyi ke, ada suara kurang jelas ke, ada glitch ke, I'm sorry. InsyaAllah ada rezeki lebih, saya akan improvekan lagi video ni. And then bab editing saya hanya menggunakan CapCut dan Canva. Okay, so far my investment is on Canva. Before dia dah pernah ada Canva, so I just continue my Canva. Bayar bulanan RM30. Bayar Canva RM30 sebulan, and then you entitled to use all the pro entitlement, which is dia punya elemen-elemen dia punya template dia lagi nice. All from there. So macam saya punya, korang nak tengok ke introduction video intro YouTube saya? Okay lah, boleh lah, sneak peek. And then this is my outro. Okay, semua tu datang daripada Canva. Dia macam template dah ada. Kau just pilih mana yang kau suka, kau ambil, kau edit. Janganlah ambil and then terus bulat-bulat guna benda tu. Macam kau edit lah sikit, jadikan your touch. Ubah warna ke, ubah design sikit, add on itu ini kan. Jadikan that's your piece. Okay. Thumbnail pun kalau korang nak edit dekat Canva, nice. Canva is a good platform. So why not? Kita guna je apa yang ada. And then laptop. Okay, laptop ni daripada zaman study. It's okay kalau korang just ada laptop, korang ada laptop. Kalau korang just ada handphone, korang record guna handphone, edit guna handphone, also can. Cuma my laptop ni daripada zaman study. Dia dah lama, tapi penuh kesabaran lah ya, sebab dia dah start lembab, dia dah lagging. Tapi okay je. Still everything semua boleh guna. So kalau dah penat edit guna handphone, I open my laptop, buka Canva dekat laptop, edit dekat laptop pula. Sebab sometimes dekat handphone ni dia susah sikit kan nak control. And then kadang-kadang tengah edit dekat handphone, tiba-tiba bateri habis, tukar dekat handphone. Kadang buat tukar dekat laptop. And then bila dah buka laptop, penat duduk je macam tu. So tutup sekejap, baring, sambil-sambil baring tu sambung edit lagi dekat dalam handphone. Macam tu lah. That's my tools lah. Basic, so basic. Just record guna phone, edit guna phone, guna laptop, mikrofon pun tak ada. Edit pun guna CapCut dengan Canva je. Macam tu lah. Okay, after this, supposedly lah, my first video actually my Shopee haul. So
instead of that my first video, I change my plan. I make an introduction video. Boleh share some things for YouTube beginner, beginner YouTuber, macam tu. So macam why not kan? Then so that video akan jadi my second video lah, insyaAllah. Korang akan jumpa video tu Shopee haul, and that's my first touch. I edit dengan penuh kesabaran ya. Cakap-cakap aku tak suka edit video. Dengan penuh kesabarannya aku edit video tu, masukkan intro, masukkan outro, buat thumbnail and everything. That's my first video. Okay. Macam mana boleh dapat idea and everything? Of course, my inspiration. Of course kita ada inspiration. My inspiration is from a few of my favorite YouTuber. My favorite YouTuber, and of course Kak Aisyah Habsyi. And of course her husband Muhsin Yusni, and adik Kak Aisyah Khadijah Habsyi. And this is new lah, sebab bila dah follow YouTube diorang kan. And then Nakshira dengan Naim Yusni. So suka diorang one family lah. Okay, that family is my favorite YouTuber. Okay, about diorang punya lifestyle, diorang pergi holiday, family kan. Best lah. I start minat diorang daripada zaman PKP. Yelah, PKP kan, kau terperuk dalam rumah, YouTube je lah penghibur hati kau, kan. Masa tu sambil-sambil buat assignment, sambil-sambil tengah buat kerja kan. Even sampai sekarang pun I still watch diorang punya video yang 7 tahun lepas, 6 tahun lepas. Video masa zaman-zaman diorang study, zaman diorang sebelum kahwin, diorang tunang sampai diorang kahwin, dah ada anak, diorang latest video I still follow. Saya tengok je, ulang-ulang video tu dah tengok pun saya akan ulang. Sebab tak bosan. For me tak bosan. Maybe sebab minat kot. So I use diorang punya YouTube channel for my inspiration, and then as my peneman bila buat kerja. And then okay, one thing sebab dalam video, especially lah video Kak Aisyah Habsyi, Muhsin Yusni, diorang sometimes diorang ada give motivation tau, about Islam, about agama, why Allah do this, why Allah do that. I love that. Sebab sometimes bila nak tengah down, buka lah random video diorang. So terkena ada diorang cakap pasal this one, kenapa Allah jadikan macam ni. So dekat situ kita macam, oh bagusnya YouTube Kak Aisyah dengan Muhsin Yusni ni, macam tu. Diorang ada that touch, Islamic touch, sometimes motivation touch, macam tu. I love that kind of video. Okay, so diorang lah my sumber inspiration. Thank you so much Kak Aisyah Habsyi, Muhsin Yusni, Khadijah Habsyi and Nakshira kerana menghiburkan hari-hari saya sampai hari ni. Okay, my hope for this YouTube channel, doakan saya konsisten, makin rajin nak edit video, I keep improving. Support saya, and then every time kalau tengok video saya, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okay, tinggalkan komen korang tu mungkin bagi inspiration, mungkin for me untuk improve lagi, motivate diri sendiri juga. InsyaAllah kalau ada duit lebih, ada rezeki, saya akan beli mic, saya akan beli proper camera. Okay, last but not least, thank you so much for watching this video. Sorry video ni boring, saya cuba untuk tak buat dia boring, tapi maafkan saya. Thank you so much for watching. Kalau korang tengok video ni sampai habis, why not korang wish, korang tulis komen, good luck. Nak tengok siapa yang tengok sampai habis. Korang komen lah, good luck. So kalau korang komen good luck tu, saya tahu yang korang tengok video ni sampai habis. And thank you so much, I appreciate that, your time untuk melayan dan mendengar, menonton video saya ni.
See you guys at my next video. Please take a good care of yourself wherever you go and have a nice day. Bye.